sebelum beli tanah ni kita kena buat yang kita panggil carian tanah. Kita buat di pejabat tanah. Bayarannya murah je RM30. Daripada land search tu kita boleh tahu siapa pemilik sebenar tanah tersebut, siap dengan alamat, nombor IC pemilik tersebut dinyatakan dalam land search tu. Itu first step Itu first step. Lepas tu dekat situ juga kita boleh tengok tanah ni ada sekatan ataupun ada dia panggil dalam bahasa orang putih ni encumbrances. Tanah ini tidak boleh dipajak, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So dekat situ yang tu kat situ kita boleh nampak sebenarnya bila kita nak beli tanah tu nanti kita kena dapatkan consent ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa dulu. Caveat pun dinyatakan di dalam land search yang kita nak tengok tadi tu lah. Banyaklah maklumat yang boleh kita tengok. So kita boleh tengok transaksi terdahulu. Sebab apa saya kata land search ni penting? Bila kita dah buat land search tu, kita dah tahu dah selok-belok history tanah tu macam mana. Yang barulah kita mungkinlah kita boleh buat pertimbangan sama ada elok ke tidak beli tanah ni. Dan yang kedua, yang kalau saya boleh tambah sikit, datang tengok tanah tu sendiri macam mana. Buat site visit. Memang kena tengok. Kena tengok. Jangan buat macam Shopee lah. Oh gitu. Oh macam tu. Sembang lebat tapi gaya mesti padu. Oh gitu. Mari dengar dulu. Dengar sekali mesti tak sabar menunggu.